Dalam perbincangan kita kali ni, kita nak sentuh satu topik yang sangat asas tapi super penting dalam ibadah harian kita, iaitu tentang kesucian. Dan bila sebut pasal suci, tak boleh lari daripada konsep najis. Jom kita dalami sama-sama apa sebenarnya najis ni, sebab faham benda ni adalah kunci untuk pastikan ibadah kita sah dan diterima, insya-Allah. Okey, jadi apa sebenarnya najis ni? Senang cerita, ia adalah apa-apa benda yang dianggap kotor mengikut hukum syarak yang kalau ada pada badan, pakaian atau tempat solat kita, ia boleh menghalang sahnya ibadah kita. Maksudnya, membersihkan diri daripada najis ni bukan pilihan tau, tapi satu syarat wajib sebelum kita nak solat atau buat ibadah lain. Penting sangat. Tapi kan, mesti ada yang terfikir, adakah cara nak bersihkan semua jenis kotoran ni sama je? Kalau fikir logik, mestilah tak kan? Betul tu, jawapannya memang tak sama. Dan inilah yang akan membawa kita kepada beberapa kategori najis yang berbeza, masing-masing dengan cara pembersihan yang tersendiri. Baiklah, ini apa yang akan kita bincangkan. Mula-mula kita fahamkan dulu apa itu najis. Lepas tu kita akan tengok satu persatu 3 kategori utama dia. Najis berat atau mughalazah, najis ringan atau mukhaffafah dan najis pertengahan mutawasitah. Dan yang paling penting, macam mana cara nak bersihkan setiap satu. Jom kita mula. Okey, kita mulakan dengan yang pertama dan yang paling strict, iaitu najis mughallazah atau najis berat. Kenapa ia paling berat? Sebab cara nak bersihkan dia ni ada peraturan yang memang sangat-sangat spesifik. Najis mughallazah ni, dia tak merangkumi banyak benda. Sangat-sangat spesifik. Ia hanya merujuk kepada 2 jenis haiwan sahaja, iaitu anjing dan babi. Dan bukan setakat haiwan tu je, tapi apa-apa sahaja yang datang daripada kedua-duanya. Contohnya, air liur, darah, daging, bulu, pendek kata, semua sekali. Termasuklah kalau ada keturunan hasil kacukan dengan haiwan lain pun, ia tetap dikira najis berat. Okey, sekarang bab paling penting. Macam mana nak sucikannya? Cara dia memang unik sikit. Ada 7 langkah basuhan. Dengar betul-betul ya. Pertama, macam biasa, kita kena buang dulu air najis tu. Maksudnya, fizikal najis tu sampai hilang. Dah settle. Langkah kedua, kita basuh kawasan yang kena tu sekali dengan air yang dah dicampur dengan tanah. Dan yang terakhir, kita bilas lagi kawasan tu sebanyak 6 kali dengan air mutlak, air bersih. Jadi, totalnya 7 kali basuhan. Nampak kan? Memang satu proses yang sangat teliti. Baiklah, dari yang paling berat, kita lompat terus ke kategori yang paling ringan pula, najis mukhaffafah. Namanya pun najis ringan kan? Jadi, cara nak bersihkan dia memang yang paling mudah dan ringkas sekali. Kalau tadi najis berat tu spesifik pada anjing dan babi, yang ni lagi-lagilah spesifik. Dengar betul-betul ya, najis ringan ni hanya merujuk kepada air kencing bayi lelaki yang umurnya bawah 2 tahun dan dia cuma minum susu ibu dia sahaja. 3 syarat tu. Kalau salah satu tak cukup, contohnya dia dah mula makan bubur atau makanan pejar lain, air kencing dia dah tak dikira najis ringan lagi. Kena ingat tu. Jadi, kita ulang sikit ya, sebab ni penting. Syaratnya memang ketat. Mesti bayi lelaki, umur bawah 2 tahun dan sumber makanan dia 100% susu ibu. Bukan susu formula, bukan makanan lain. Ini sebenarnya menunjukkan betapa teliti dan terperincinya hukum Islam dalam bab kesucian ni. Setiap keadaan ada hukumnya yang tersendiri. Bahagian paling best. Macam mana nak bersihkan? Senang sangat. Tak payah sental, tak payah basuh berjela-jela. Kita cuma perlu ambil air bersih, lepas tu renjiskan atau percikkan je air tu dekat kawasan yang kena air kencing tadi sampai rata. Pastikan semua kawasan tu basah ya. Dah siap, biarkan je dia kering sendiri. Tak perlu sampai air tu mengalir pun. Dah kering, dah suci. Senang kan? Jauh beza dengan najis berat tadi. Okey, kita dah cover yang paling berat dan paling ringan. Sekarang, kita masuk kategori yang kat tengah-tengah. Dan boleh dikatakan, inilah kategori yang paling kerap kita akan jumpa dalam hidup kita sehari-hari. Namanya najis mutawasitah atau najis pertengahan. Jadi, apa je yang termasuk dalam kategori pertengahan ni? Senang je. Apa-apa najis yang bukan mughalazah dan bukan mukhaffafah automatik jatuh dalam kategori ni. Contohnya banyak, macam darah, muntah, nanah, air kencing dan tahi, tak kira manusia atau haiwan. Arak pun termasuk. Dan juga bangkai, iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih, kecuali ikan dan belalang. 2 ni special case, bangkai dia tak najis.
kita ambil contoh pertama, darah. Tak kiralah darah luka ke atau apa-apa jenis darah sekalipun, ia dianggap najis mutawasitah. Jadi kalau terkena pada pakaian atau badan, memang wajib dibersihkan sebelum solat. Contoh lain, arak. Walaupun nampak macam air biasa, dari segi hukum syarak, arak adalah najis dan jatuh bawah kategori mutawasitah ni. Dan macam yang kita sebut tadi, bangkai haiwan yang tak disembelih, contohnya macam tikus ni, ini pun sama, tergolong dalam najis pertengahan. Jadi nampak kan, kategori ni memang luas dan merangkumi banyak benda yang mungkin kita terjumpa dalam rutin harian kita. Okey, cara nak bersihkan dia pula macam mana? Yang ni agak straightforward. Pertama sekali, buang air najis tu. Maksudnya, fizikal najis tu kena hilangkan dulu. Dah hilang? Lepas tu, basuh tempat tu dengan air mutlak. Basuh sampai bila? Sampai hilang 3 sifat utama najis tu, iaitu warna dia, bau dia dan rasa dia. Bila ketiga-tiga benda ni dah tak ada, barulah tempat tu dikira suci sepenuhnya. Baiklah, kita dah pun lalui ketiga-tiga kategori najis. Daripada yang paling berat sampailah yang paling kerap kita jumpa. Sekarang, untuk pastikan kita betul-betul faham dan ingat, jom kita buat satu rumusan ringkas. Okey, kita imbas kembali cara pantas. Pertama, kita ada najis berat, mughallazah, contohnya anjing dan babi. Cara sucikan, kena basuh 7 kali, 1 kali daripadanya dengan air tanah. Kedua, najis ringan, mukhaffafah. Ingat tak air kencing bayi lelaki bawah 2 tahun yang menyusu penuh? Cara sucikan, cukup sekadar renjiskan air. Dan ketiga, najis pertengahan, mutawasitah. Contohnya darah, arak dan sebagainya. Cara sucikan, basuh sampai hilang warna, bau dan rasa. Mudah kan bila kita susun macam ni? 3 kategori, 3 cara yang berbeza. Sebelum kita akhiri, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikir-fikirkan. Semua peraturan kebersihan yang nampak sangat terperinci ni, ia sebenarnya bukan setakat tentang nak bersihkan kotoran fizikal je lau. Ia sebenarnya satu latihan untuk mendidik jiwa kita supaya jadi lebih berdisiplin, lebih teliti dan lebih sedar. Jadi, persoalan dia, bagaimana agaknya amalan menjaga kebersihan luaran ni boleh beri kesan dan tingkatkan kebersihan serta kesedaran rohani dalaman kita? Satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan, kan?